Cara kira jumlah perlindungan takaful hibah. Berapa jumlah hibah yang wajar saya ambil? Cukup ke RM50,000? Atau kena sampai RM1 juta? Cara kiranya sangat simple. Ada 3 langkah sahaja. Langkah pertama, kira komitmen asas bulanan keluarga yang kita tanggung. Contohnya, duit dapur, sewa rumah, bil, pampers anak, katakanlah jumlahnya RM3,000 sebulan. Langkah kedua, darabkan dengan 12 bulan. RM3,000 darab 12 bulan sama dengan RM36,000 setahun. Langkah ketiga, darabkan jumlah setahun tadi dengan 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Supaya isteri atau suami atau waris kita ada masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk bernafas, besarkan anak-anak dan stabilkan emosi tanpa perlu fikir nak pinjam duit orang. Jadi, RM360,000 darab 10 tahun sama dengan RM360,000. Kalau anda ada hutang peribadi, contohnya RM40,000, cuma campurkan sahaja. RM360,000 tambah RM40,000 jadilah RM400,000. Inilah jumlah hibah yang wajar untuk anda. Tidak kurang dan tidak membazir. Meninggalkan keluarga dengan air mata itu pasti, tapi jangan biarkan mereka menangis kerana tiada wang untuk sesuap nasi. Jika anda nak kami bantu kirakan jumlah hibah yang paling tepat mengikut bajet dan situasi anda, hubungi lifetakaful.com.my hari ini.